Raya bawa anak-anak pergi first pergi rumah mak mertua. Lepas tu kita orang pakai lilat hari ni, tema sedondon. Itu pun last minute. Sebabnya ibu kan baru lepas keluar operation dekat hospital. Ibu balik 1 hari sebelum raya, ya Allah. Ibu boleh discharge 1 hari sebelum raya. Tapi alhamdulillah dapat juga buat persiapan untuk anak. Yang penting malam raya, yang penting Maiden bagus. Maiden sediakan semua. Satu kali je kita shopping kan. So anak-anak dah settle. Anak-anak tengok, anak-anak cantiknya raya. Abang. Hai abang. Abang hari ni dia baik mood, tak tahu kenapa. Apa benda yang hilang. Dia tiap-tiap kali raya memang ada benda je yang hilang. Dia memang macam tu. Dia ada je. Dia prepare dah sebulan, tapi pagi raya mesti ada hal. Tapi dia, itulah dia anak-anak punya baik. Tapi dah salam tadi. Alamak. Dah salam ayah, dah salam semua, dah salam ayah pun tadi pagi-pagi dah bangun awal-awal salam ayah. Selamat raya semua, dapat duit raya. Dia dapat banyak kan? Kumpul duit raya dengan ayah je pun dah penuh tabung. Boleh lagi shopping lagi. So apa ni tak tahu. So kita dah pergi rumah mak mertua. Ibu tak tahu. Terima kasih sayang belikan semua ni. Ibu tengok ni. I memang tak nak sambut raya. Kalau lepas operation tak sambut raya. Tapi kesian anak-anak kan tak ada kat dia orang. Ada duit. So pada semua selamat raya Aidilfitri tahun 2025. Alhamdulillah sihat lagi, hidup lagi. Semoga tahun depan kita jumpa lagi. Amin. Maaf zahir dan batin. Bye.